Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tapi muka saya tak nampak Hari ni kita akan unboxing. Saya akan unboxing satu drone di mana drone ni susah nak dapat Ada online ada, tapi susah nak dapat stok tu. Lambat kalau nak order, lambat. Iaitu drone yang melibatkan education Dia panggil drone edu. Drone edu macam ni, edu. Macam itulah. Education. Drone education. Macam tu kot sebutan dia, lebih kurang lah. Dia ada macam-macam brand, ada DJI Tello, ada Lightbee, ada juga Hula. So hari ni kita nak unboxing drone bernama Hula. Sebab anak saya nak masuk ada program STAM, STEM ke STAM? Lebih kurang gitulah. STEM. Boleh lah, mana-mana lah. Ada melibatkan inilah drone lah. Maksudnya memperkenalkan kepada murid-murid berkenaan dengan teknologi. So anak saya masuk yang teknologi drone, di mana murid diminta untuk mengawal drone secara manual dan juga autonomous. Okey, drone, terima kasih kepada drone kaki. Ya, ini dia. Drone kaki. Okey, terima kasih kepada drone kaki kerana menyimpankan ni drone kaki Drone kaki, datanglah beramai-ramai beli di drone kaki, beli drone dekat drone kaki. Dan juga drone tempat lain lah, DJI, pergi dekat Pro Drone, pergi dekat Autel, boleh je mana-mana. Kita peminat drone, kita pilot drone, kita pengamal drone, kita promote semua. Tapi terima kasih kepada drone kaki kerana tolong simpankan untuk saya nak beli untuk anak saya. Sebab benda tak banyak, benda susah dapat. Jadi drone kaki bantulah untuk simpankan. Kalau lambat beli ataupun tak tahu nak beli dekat mana, memang habis. Stok memang tak ada. Kalau ada katanya kalau nak dapatkan yang DJI Tello, kena order jauh dekat overseas tu. Jadi mungkin ada jual yang second, tapi second hand ni ialah biasalah atas tangan ikutlah terpulang lah. Tapi nak dapat rasanya susah ni. Okey, drone kaki drone kaki, terima kasih. Simpankan drone untuk kegunaan anak saya lah. Okey, saya tunjukkan. Ini dia drone Hula. Saya letak sini, Hula. Nampak Hula. Saya pun first time ni tengok Hula ni, brand Hula. Biasa dengan DJI lah. Dengan drone kaki ni saya pernah beli drone Mini 2 tahun 2020, tak silap saya. 2020 lah, betul. 2020 tu drone pertama beli dekat drone kaki. So yang ini drone kedua beli dekat drone kaki, brand Hula. Hula untuk dia tulis situ programmable drone that combines learning with interest. Betul lah tu, education lah kan. Drone untuk belajar-belajar, bagus lah kan. Tapi tengok macam best juga kan. Dia macam Tello jugalah, lebih kurang. Rasanya macam nampak seronok juga. Kalau kita yang dah tua-tua ni nak pakai, yalah macam saya itu, try macam-macam drone lah dah try kan. Yang terbaru try Avatar 360 tu, memang best lah. Tapi bila tengok drone kecil ni macam best pula. Mungkin boleh kot nanti saya suruh anak saya shoot untuk kenduri kahwin ke,
kenduri berkatan ke, kenduri berkatan ada ke? Boleh nak rakam drone. Ada, kalau ada perarakan kenduri berkatan ke, tak kisahlah, ada apa-apalah event boleh juga pakai drone kecil ni. Sebab dia dah ada, dia datang tengok dengan dah ada propeller guard apa semua, dia dah datang. Jadi rasanya macam selamat lah nak guna. Tapi saya ada beli ini juga, nampak propeller guard. Propeller guard betul lah, ni lah propeller guard dia macam ni. Lebih kurang lah macam ni lah. Okay, macam ni. Propeller guard. So propeller guard ni lebih dah selamat. Drone hula ni dah selamat untuk murid-murid. Kita tambah lagi keselamatan dia supaya blade tidak kena kepada murid-murid yang lain. Sama ada termasuklah semualah, pilot, murid yang jadi pilot, murid yang jadi spotter, murid yang menonton, cikgu pun sama. Dan mungkin ibu bapa yang datang dan sewaktu dengannya lah, yang berada di kawasan penerbangan drone, walaupun jauh, mungkin dia punya apa nak kata, kawasan dia tu mungkin dia tertutup ke macam mana lah, tak kisah. Tapi tak apa, kita tambahkan dia punya safety tu, tambahkan safety dia supaya lebih selamat. Safety apa-apa berkenaan dengan aviation ni, safety safety tu kena jaga. Bahaya kena blade ni, boleh cedera kena blade ni. Ada experience, saya ada experience. Bahayalah blade ni, bahaya. Okey, so kita nak unboxing drone hula ini, hula bukan hula hu, drone hula. Drone hula ni nak tengok dia punya made in China, hula made in China. Saya pun baru baca ni lah. Ini overseas version Hula Canyon Grey. Grey tu color code, tak pastilah. Tapi inilah hula lah, made in China. Okey, dia punya device name Hula Intelligent Flight Equipment. Also dekat Shenzhen juga. Wah, drone ni memang semua kat Shenzhen lah. Kita boleh melawat lah satu hari nanti pergi Shenzhen. Ni, wah, bagus lah. Bagus. Boleh satu hari nanti pergi. Ni, apa dia tulis ni? High grade As Idea. As Idea ni saya tengok tadi company dia. Betul lah. Company name As, ASK Idea, bukan As ASK. Nama company adalah ASK Idea Hong Kong Limited. Okey, lepas tu ni dia punya ni lah color. Kita apa? Dia tulis adjustable pen tilt gimbal, scratch programming, 4-way infrared obstacle avoidance. Ada obstacle avoidance lah. Lepas tu hybrid positioning technology, full color LED lighting, match play, formation flying, AI recognition, AR interactive flight, extensible gameplay. Dahsyat juga. Wah, hebat. Walaupun drone untuk education, tapi hebat lah. Hebat bagi saya macam, spek dia hebat. Boleh buka lagi ni. Luar dah hebat dah, dalam mesti lagi power. Okay, so siapa yang nak buka drone ni? Saya. Okay, anak saya Mukesh dia nak buka. Tapi kena buka dari sini lah. Kena buka dari sini. Nampak tangan sahaja. Sini, duduk sini. Nampak tangan sahaja. Nak pakai ni, ada nak pakai gunting tak? Gunting. Nampak? Tak nak. Nampak drone kan? Nampak drone kan? Nampak? Apa duduk sini tak nampak kan? Okey. Bagus, kita nampakkan tangan saja. Pergi ni, ambil ni Mukesh, gunting kot. Gunting.
Kita buka cantik-cantik lah buka cantik-cantiknya. Buka cantik-cantik. Buka cantik-cantik. Kejap. Kata apa? Mukish nak buka Mukish ke apa ni? Mungkin suara Mukish tadi macam tak ada kot. Sekejap. Okay, kita bagi anak saya pakai mic. Mic. Baru dengar suara dia. Biar dia cakap-cakap sikit lah. Ni drone dia kan. Dia kena belajar macam mana nak handle drone. Handle drone demi negara tercinta. Wah, semangat Walaupun drone education kita dah bagi tahu kat anak kita, drone ni untuk negara tercinta. So mana tahu kan, satu hari nanti boleh cipta drone sendiri ke, boleh operate drone. Okey, sementara tu boleh ni Mukesh apa? Sekejap kita angkat dulu drone ni. Mukesh boleh potong cantik-cantik. Sambil tu cakap-cakap lah Mukesh. Sementara Papa. Okey, drone. Kalau drone ni saya nak guna esok kat sekolah. Macam ada siap lah. Declare guna esok tu. Siap declare. Saya potong sekejap. Siap declare guna esok Esok programnya. Esok program, tapi bukanlah untuk esok je pun. Boleh guna macam-macam lagi. Banyak lagi apa kegunaan dia. Kan beli drone ni sebenarnya tak rugi tau. Beli drone ni tak rugi sebenarnya. Beli drone tak rugi. Okey. Okey Mukesh, boleh letak dekat depan tu, sambil tu buka dekat atas meja. Okey. Okey ni. Yes. Macam ni buka dia Mukesh, tengok rupa dia macam mana. Tak apa, mungkin ke depan sikit tak apa. Okey. Tu okey dah, okey tu. Okey. Kita tinggal nak tolak je. Okey. Ni, nampak tak? Okey. Tu dia. Nampak? Drone. Hui. Cantik lah Mukesh. Drone dia. Okey. Nice lah drone dia. Tengok. First time lah tengok. Cantik. Berat tak Mukesh drone dia? Ringan? Wah, okey lah, nice lah. Okey, letak sebelah. Okey. Drone, cuba tengok dalam tu ada apa lagi. Okey, tak ada apa ni, bagi kat sini. Ataupun nak letak bawah boleh. Okey. Uish, banyak juga equipment ni. Kita dapat bateri. Saya tak pasti. Betul ni bateri. Bateri ada berapa tu? Ada dua. Ada dua lah bateri dia. Cuba dapat dua. Bateri ada dua. Ada dua guys. Ada dua guys. Dengar anak saya lebih ni lagi lebih apa, sosmed, bersosmed lagi dia sebut guys. Okey. Lagi ada apa lagi tu? Ini dapat. Tu tempat ni dia punya hub, charger hub. Tempat dia. Okey, charging hub dia. Okey, charging hub. Okey, letak atas tu. Atas meja. Charging hub. Okey, lagi. Okey, ni dia punya macam kabel-kabel dia. Kabel dia. Okey, cantik. Okey, lagi. Apa lagi? Itu apa tu, Wish? Ni macam propeller guard. Wah. Ada propeller guard. Spare. Spare propeller guard, spare. Nampak perasan tak? Okey. Ni ada lagi. Dia dah siap pasang tapi itu ada spare. Okey. Yang spare tu letak tepi dah. Yang second spare tu tak keluar lah. Okey. Sebab sama. Itu apa? Yang ni itu kena tengok dalam. Apa ni? Apa? Macam sudu dengan garpu bukan? Kabel lah. Okey lah, charging ni, kabel charging kan biasalah. Okey. Tak apa, letak situ, letak tepi dulu. Kita masukkan. Kita memang nak buka kan. Okey. So, okey.
Okey, jom tengok, check dulu. Tengok Bawah check ni lagi ada ada apa. ke? Tu, yang kat tu apa Mukish? Qualify apa? Apa tu? Oh, tu kat apa? Warranty card bukan Mukish? Oh tak, QC pass. Okey, tak apa. Okey, letak dekat dalam tu. Bawah ni ada apa ni? Oh, tu apa? Landing pad ke? Tengok, oh ni macam landing pad dia. Tengok, okey, letak tepi Mukish. Ni macam landing pad ke? Ni macam QR code je. Kan nampak macam QR code kan? Okey. Ni ada lagi Tengok. satu ni benda ni. Anak saya dia tindih je atas drone tu. Menangis drone tu. Okey. Apa kan? Tu pun sama juga. Nanti kita baca instruction dia kenapa ada nombor kosong. Ada arrow ke hadapan. Tak apa, nanti kita baca. Cuba pusing belakang Mukish. Ada apa? Oh ada. Okey. Mungkin ada sign apa-apa kan? Jatuh. Memang budak-budak dia kurang cermat sikit. Kita kena pantau kurang cermat. Memang tergolek kalau letak situ. Kurang cermat budak-budak. Letak atas meja. Macam mana? Okey. Itu barang-barang tu letak atas balik. Sekarang terpijak, patah. Okey, letak atas. Tu nampak tak? Tu letak ke depan sikit, tolak ke depan. Sebelum terpijak. Okey. Okey. Biasalah budak-budak dia kurang cermat, so kita kena pantau Okey, ni Hula punya buku Quick Start Guide. Okey, so kita boleh baca buku dia. Okey, letak tepi dulu. Okey, letak tepi. Okey, tu lagi product list, tengok. Product list, tengok ada apa product list tu. Okey. Tengok, okey, dia tulis situ popular, dia bagi lagi. Semualah barang-barang yang dia bagilah. Okey, lengkap semua. Tak ada apa. Kita nak cuba download dia punya apps lah. Kata sementara tu dia ada sensor semua ada tu. Okey, bagus tak? Dia bagus. Okey. Cuma ni Mukish ambil handphone Mukish sana. Ambil handphone, kita cuba download dia punya apps dia. Kita download dia punya apps. Download dia punya apps. Kursi lagi satu ada? Ada dekat dalam bilik. Okey. Dia macam ada bagi lagi ni. Ya. Ni yang belakang tu. Okey, kejap saya cuba download dia punya apps. Hula punya apps. Kita kena charge. Okey. Okey. It's okay. Kita sementara tunggu download ni, kita relax dulu. Tengok pulau macam lama juga dia download ni, tapi it's okay. It's okay, biarkan dulu download. Ni Mukish, tolong ambil charger dalam bag laptop apa tu. Ambil dalam tu, letak situ. Ambil charger je, buka sandarkan, ambil charger. Betul situ. Okey, ambil charger kat depan tu. Ben dalam. Okey. Yes, betul. Okey. Sandarkan laptop tu. Okey. Sini charger. Charger. Ni on switch belakang. Okey. Okey, sementara tunggu download, ambil masa sikit
On switch belakang tu balik gunting. Okay. Sambil-sambil tu kita tengok kita lama tak? Macam lama. Macam lama. Tapi tak apa. Sementara tu kita tunggu dulu. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Kena tunggu juga. Sementara tu tak apa. Kita ni mungkin bagi bateri tu. Mana? Alihkan kabel tu. Bagi bateri. Tengok bateri. Tengok drone. Okay, drone. Sementara tu mungkin pergi ambil drone yang tu. Yang macam Neo tu. Mini yang kecil tu. Yang macam Neo tu. Mini kat situ. Neo yang hari tu bawa fly tu. Yang itu. Mana ini? Tengok cantik dia start up dia. Saya letakkan dekat atas kotak hula ni. Cantik tengok. Ni. Tu. Tengok nice tu. Nice. Nampak. Start up dia cantik. Cuma controller dia nanti dulu. Controller tu kena pakai handphone. Cantik drone dia. Color hijau, lampu-lampu. Oi, nice lah. Saya pun terpesona dengan drone ni. Nice lah. Okey, untuk murid-murid nak pakai apa semua okey. Dah tak payahlah kita nak ambil yang ni kan. Untuk murid-murid pakai, nak pakai DJI yang mahal-mahal lah semua kan. Tak payahlah. Boleh tapi anak saya bagilah pakai. Tapi dia tadika lagi saya dah train, tak ada masalah. Tapi untuk yang siapa yang baru nak ajar anak, bolehlah drone macam ni. Tapi make sure ada kualiti lah, drone yang ada kualiti. Kalau yang dulu sebelum ni saya ada pernah beli drone biasa-biasa lah, drone biasa-biasa tu kan, drone wifi semua tu. Bukanlah kata tak kualiti, tapi kesian anak-anak kita main terbang. Saya tak suka sebut main sebenarnya pasal drone ni. Saya suka sebut fly drone, tak nak sebut main drone fly drone. Lepas tu ialah dia wifi, dia cepat loss, terlanggar apa-apalah obstacle, terlanggar apa-apa kan dalam rumah ke, dia tak boleh nak fly dekat luar, nanti tak ada permit dan sebagainya kan. So kita fly tempat yang tertutup sikit, ataupun dekat dalam dewan ke, ataupun dalam rumah, kawasan yang dalam rumah lah, yang kawasan luas yang rumah, hall kat ruang tamu ke mana. Tapi sayanglah bila drone yang tak berapa kualiti, pakai wifi tu rosak macam tu je, habis patah blade, patah apa semua. Saya elok beli macam ni, hula ni. Dan satu lagi, kalau let's say ceritanya nak belajar lah fly drone kan, belajar nak fly drone, saya tunjukkan satu lagi drone. Ini memang murah betul lah, tapi saya dah cuba. Stable. Okey, tergolek pula. Stable.
Okay, Mukesh, letak dekat sebelah tu. Okay. Buka Mukesh, dia punya tu. Okay. Drone ini, saya letak belakang sikit sini, macam ni. Okay. Portable tak? Okay. Sekejap. Okay, ni ke depan sikit. Baru jatuh. Okay. Ni dia drone dia. Drone GT3. Okay, saya dah try. Okay, nice. Seronok lah. Buka Mukesh. Buka dia punya ni. Letak dekat sebelah, keluarkan daripada kotak dia tu. Boleh tak sini? Stable dan selamat. Dia ada konsol dia. Dan selamat. Dan selamat dia siap ada dia punya controller dia apa semua. Bagus lah, bagus. Siap ada controller. Okay lah. Boleh letak dekat situ controller dia. Boleh lah nak kata apa, lepas hati lah, boleh lah kan pakai. Kata tu drone boleh. Orang kata macam mana kalau apa, nak belajar fly tu ya, macam ni lah. Solid. Saya dah try dah, dia fly memang solid. Ala-ala apa, kalau tengok ni ala-ala macam Mio tapi tak sama lah, tapi ala-ala. Enggak, tapi kamera dia tak adalah boleh bergerak apa, kita lah gerak sendiri kamera dia kan. Tapi boleh lah, boleh untuk nak belajar fly apa semua kan. Boleh. Dia tak adalah sampai ada apa, obstacle avoidance apa semua tu, tak adalah kan. Tapi boleh lah tu nak belajar fly dan sebagainya, boleh lah pakai ni. Okay, kita letak dulu sini ya. Okay, sementara nak tunggu apps dia download. Baru 70% 70%. Sebelum tu Mukesh, kita lupa keluarkan tu popular guard dia. Buka popular guard dia. Putih Tu bawah. Popular guard. Okay. Ya, seronok ni tengok anak-anak belajar drone apa, stam. Bagus ajar anak-anak teknologi ni kan. Dan ni kalau siapa yang mungkin nak apa, nak minta saya ajar macam mana nak fly drone dan sebagainya, boleh roger saya roger saya. Dia punya upah dia murah je. Sekali fly dia 10,000 Wah, tak adalah. Saya gurau je. Siapa nak belajar boleh lah roger kan. Roger boleh lah tengok macam mana nak apa, drone army, macam mana nak switch on drone, nak set up, boleh lah sikit-sikit. Tak adalah kata pandai. Sikit-sikit boleh lah kan. Saya start fly drone ni masa saya dekat UiTM Sarawak. Masa tu terbang RC. Saya beli RC B2 Spirit RC B2 Spirit masa tu tahun 2004-2005 itulah. Okey, buka Mukesh. Buka. Berhati-hati kena drone tadi. Nampak tak? Tak apa, buka je. Buka sebab masa keluarkan. Berhati-hati anak kena pantau anak-anak dia budak, dia mana tahu cermat kan. Jadi kena ajar dia cermat macam mana. Nanti kan terpatah apa nanti sayang lah kan. Betul. Buka careful. Buka. Dia budak-budak, dia apa, belum coordination dia belum ni lagi kan. Dia tak tahu
buka terlebih patah, terkurang tak terbuka, macam tu kan. Jadi kita lah kena guide dia. So apa ni, tak tahu frame dah ada kat sini. Apa, wife saya lalu. Wife saya pun terror juga ni. Kalau terbang drone pun wife saya pun terror juga sebenarnya. Dia tak nak tunjuk je. Kalau dia tunjuk sekarang, terkejut nanti semua orang. Okay, so ini dia punya propeller guard dia. Saya pun macam mana cara nak pasang ni propeller guard ni. Dia clip. Dia clip dekat ni lah. Dia clip dekat lah. Betul lah. Dia clip. Sekejap saya angkat dulu ni. Dia clip pada apa? Pada dia klip pada sini lah. Macam mana ya cara dia klip ni? Unik juga. Tengok ni. Sementara apps tu nak install, kita tunggu jap. Try pasangkan macam mana. Kena berhati-hati. Takut terpatah, apa kan. Lalu dia apa, kata apa, dia punya binaan dia tu. Betul lah macam tu. Dia just letak je, dia tak perlu tekan kuat-kuat. Dia macam kena macam tu lah tu. Tak perlu kuat-kuat. Okay, kejap. Sebentar nak tunggu. Saya tengah pasang propeller guard sekarang ni. Tak nampak drone kat situ kan. Tengah pasang propeller guard. Ini memang spesifik untuk ni je. Untuk drone education ni je. Saya tengah pasang propeller guard. Esok ni Mukesh pada pasang, siap-siap pasang ni. Tinggal nak ni je. Tinggal nak take off je esok. Kata nak coding. Tu lah coding tu nanti tengok. Tak ya coding. Kita tengok macam mana cikgu ajar coding tu. Mungkin apa, cikgu lebih tahu lagi kan. Cikgu STAM ni bagus-bagus. Cikgu STAM ni cikgu sains mungkin je. Cikgu sains ke cikgu apa? Cikgu sains Siapa? Cikgu yang ajar STAM ni, STEM. Cikgu sains ni. Tak bukan? Tak semestinya. Tak. Mungkinlah cikgu yang dia apa? Sains ke, cikgu apa? Kemahiran manipulatif ke kan. Kalau dulu ada kemahiran manipulatif kan, ingat tak? Siapa yang bayi-bayi saya ni? Tahulah kemahiran manipulatif. Dulu arwah cikgu saya dia kata kemahiran kan, kemahiran manipulatif tu kemahiran hidup kan. Kemahiran hidup, kemahiran manipulatif dia kata kemahiran maniam tipulatif. Dia buat dah arwah dah cikgu saya. Okey. Kita tunggu lagi 82%. Tapi cantik tengok drone dia. Sekejap kita cuba ni, kita off balik lepas tu kita on. Tengok apa rupa dia. Okey. Bismillah.
dia off Saya pun first time Banyak. Macam ada watak. Katakan saya rasa macam kira 5 second ni dia on dia dekat belakang ni okey, tengok sini. Saya tunjuk kat anak saya tunjuk sekali dekat semua. Dia dekat dia punya belakang ni. Tekan lama-lama. Dia on. Lepas tu tengok macam mana rupa dia on. Dia gerak-gerak tak kamera dia. Tu. Tu kamera dia gerak-gerak nampak. Gerak kamera dia. Atas. Kamera tu mana lagi bawah. Bawah nampak. Gimbal macam ada gimbal tu. Style nampak tu. Okey. Okey kan? Walaupun drone macam ni, tapi okey. Dia macam tu. Ini dah on dah ni. Dah on. Okey, lepas tu kita nak try tengok macam mana. Macam tak ada GPS tapi macam ada GPS. Saya pun tak tahu dia ada GPS ke tak. Mungkin dia ada tulis apa kat situ dia tulis situ positioning. Mungkin ada lah kot GPS ni. Tapi kalau ada obstacle avoid, Dia ada obstacle avoidance guys. Jadi dia ada obstacle avoid. maksudnya ada Bagus lah. GPS lah. Tak tahu lah ataupun dia pasang sensor je kot. Dia boleh lah gerak kiri kanan tak kena lah kan. Banding drone yang biasa ni dia mungkin kena lah kan. Tapi tak apa, mungkin esok Papa bawa juga Mini 2, bawa juga Avatar 360 saja kan, bagi semangat dekat murid-murid tengok. Dahsyat lah, uncle ada drone. Itu belum lagi ambil drone yang dekat rumah arwah ayah saya. Macam-macam ada lagi. Terkejut ni budak-budak tengok. Uncle lebih lagi daripada orang kan. Macam-macam drone. Ada lagi drone beli dekat China lah kan, tapi unik lah. Ada satu drone tu kan, sementara nak tunggu ni baru 85%. Ada satu drone tu saya pernah fly dekat atas bukit Kemensah tu, nak konon-konon nak pergi tengok dam. Sekali terus dam zoom, dia terus masuk hutan. Saya kejar, turun bukit, kejar, tak dapat lah. Nampak dia hit satu macam daun ada pokok lah, daun tu dia hit, dia tergolek. Dia tiba-tiba dia fly away lah, tapi nampak. Lepas tu dia kena, dah kena daun tu, dia crash. Tapi crash dia lembut lah sebab dia jatuh atas semak-semak kan. Kat situ saya tak dapat dah, tak tahu dia jatuh macam mana. Selang tak silap saya lah, lebih kurang dalam bulan-bulan ke 3 bulan kot, 4 bulan, berbulan-bulan lah. Terima kasih kepada orang asli Kemensah, sahabat-sahabat dekat sana kan ada. Dia orang mungkin ada jaga kebun ke trekking ke dan sebagainya. Jumpa drone tu, dan yang saya bangga, drone tu saya beli tak mahal, 500 je. Bila dapat balik, saya masukkan bateri, hidup lah. Itu yang saya bangga tu. Dia boleh fly lah. Maksudnya tahan drone ni sebenarnya. Drone yang kita beli tahan, material dia tu okey. Tapi kalau daripada ketinggian 100-200 meter memang habis lah kan. Tapi kalau ketinggian dia sesuai, mungkin hanya nak record orang kahwin ke apa, terjatuh tu tak adalah pecah teruk, berderai, ataupun disilap tak pecah, dia sumpit sikit ke, macam tu lah. Tapi safety kita jagalah, janganlah membenarkan drone tu crash. Kita kena jaga safety orang, safety sekeliling, kereta, bangunan, rumah. Itu kena jaga safety tu, jangan bagi crash. Drone pun kita kena jaga juga. Takkan asyik nak beli drone je, tempas beli. Mana boleh macam tu kan. Okey, apps baru 87%. Ada lagi 13% lagi. Sementara tu Mukrish dah kemas buku lah? Belum lagi Kemas buku dulu, nanti kejap lagi baru datang sini balik.
kemas buku. Tu apa, isteri saya mungkin masak jemput-jemput sementara nak tunggu ni. Boleh ke Bi? Dia kata pukul berapa ni nak jemput-jemput? Pukul 12 minit nak jemput apa kan? Apa ni, apa sementara tu apa, kita apa, tunggu tak apa. Okay, mungkin pergi settle dulu apa yang patut. No worries, drone ni on the way. Nampak best lah. ASK idea nampak best lah. Ya, so Nampak ni lah. Wow, mungkin nak pakai. Tapi ada lagi 12%. Tu je lah 12% lagi. 12%. Okay, sementara tu kita boleh off lah dulu kan drone ni. Jimat bateri. Macam bateri tak boleh charge pula ya. Tak apa. Okay, kita letak di sini. Sikit lagi 11% lagi. Sikit lagi dapat kita ni. Okay, seronok. Tak apa. Lama sikit lah video ni kan, dah 41 minit lah. Tak apa. Mesti ada yang seronok kan tengok drone ni kan. Tengok drone best tu. Yalah. Kita mungkin apa, orang kata apa, keseronokan terbang tu, kalau seronok lagi seronok kita jadi pilot dalam kapal terbang kan. Itu memang best. Tapi kalau tak dapat yang tu, dapat fly kan drone ni, sama konsep dia aviation juga. Aviation kita fly walaupun kita dekat darat. Tapi tengok gambar video puas hati macam tu. Best kita terbang kan. Layan. So teknologi ni memang kita kena pakai lah. Kata ni Bi, Syed silap kan, kalau waktu Mukli start ni tak ada competition, drone ni boleh buat ni, drone inspection. Dia kecil je kan, macam celah-celah inspection. Kalau dia pergi buat kerja kan, boleh dia drone inspection. Relax je pergi. Kita tengok dulu. Ada lagi 10%. Slow sikit. So tak apa. Pelan-pelan kayuh. Slow and steady. Mukesh kata. Anak saya kata slow and steady. Okay, slow and steady. Itu macam apa? Cerita apa tu, labu-labi Nak cari kayu. Aduh. Seronok. Ni terbang drone ni. Kalau siapa nak ajak kan, tak kisahlah mana-mana kan. Seluruh Malaysia. Ajak saya fly drone terbang nak belajar. Roger. Tapi kalau yang jauh-jauh tu sampai ke kata KK ke Sandakan ke kan, ataupun Perlis ke Lantan, Terengganu, kenalah belikan saya tiket flight. Kena ni lah. Barulah boleh pergi kan. Kalau nak pakai drone tak boleh kan. Ataupun nak suruh saya pergi macam tu, alah kesianlah saya kan. Tapi kalau yang mendekat-dekat sini, Roger je lah. Nak merasa experience handling drone, nak belajar kan. Cuma nak betul-betul ambil lesen, kena cari ni lah, akademi lah, drone academy lah. Kena cari kan. Kena cari Flight Institute ke kan. Cari lah dekat, boleh search lah dekat dalam Google, Facebook semua boleh tengok lah. Dekat mana drone academy. Itu kalau yang nak ambil RCOCB lah kan, ambil lesen. Tapi kalau saya saja nak tahu pasal aviation ni, Roger lah. InsyaAllah ada barang kita boleh ajar kan. Sonok kan. Yang lagi bagus,
cari kawasan ni macam Dewan ke kan, sewa Dewan ke Balai Raya ke, kita fly dalam tu senang. Kan, kalau kat luar nak kena permit, dan yang nak fly pula kena ada CAM punya ni, satu JUPAM CAM punya permit, lepas tu kena ada lesen lah, kena lesen, kena ada ni, kena kompetensi. So kalau fly dekat dalam bangunan kena kompetensi juga sebenarnya, tapi dalam bangunan ni dia bukan aerodrome kan, so boleh ni lah, apa dia nak panggil apa, saya pun tak pandai sebut lah, aerodrome macam mana, tapi bukan ruang udara yang kat luar lah. Kat dalam Dewan tak ada perlu jumpa ataupun ni lah CM lah kan, sebab ada kat dalam Dewan. Tapi luar jangan, luar kena permit luar, fly dekat luar kena permit, JUPAM, CM dan agensi-agensi lain, kena ada agensi lain yang berkaitan lah, PBT dan sebagainya lah. Tapi kalau dekat dalam tapi dekat dalam Dewan kena pakai propeller guard, safety, jangan bogel je drone tu macam tu, bahaya blade dia kena orang. So pakai propeller guard apa semua, itu guideline dekat dalam Dewan kan, kena tahu kena, dan minta kebenaran tuan punya Dewan, jangan pandai-pandai. Pernah dulu saya nak fly dekat dalam ballroom hotel, tak boleh, dia kata tak boleh sebab nak lalu rentas VIP apa semua tu bahaya, dia tak nak ambil risiko. Betul saya sokong, tak boleh, memang tak boleh. Jangan kita nak push paksa-paksa, nak tunjuk atau curi-curi nak tunjuk kita punya ni kan, jangan. Tak jadi tak apa, kalau jadi makan tak habis. Itu sebab sikit-sikit lah, nulis saya ada share sikit lah kan. Banyak lagi orang yang hebat-hebat lagi, tapi ni kita share sikit-sikit lah asas-asas kepada drone handling ni lah kan. Sikit lagi 5%. 5% dia nak download sebab dia file APK saya tengok hula.apk tu. Betul, sikit lagi. Penantian satu penyesaan, 5% lagi. 5% lagi. Video dah 47 minit lah, nakkan sejam lah. Tak apa. Relax. Siapa yang tengok video ni daripada awal, bagus. Siapa yang tak larat nak tengok daripada awal, tak apa, scroll video tu, scroll video tu, tengok yang mana yang penting-penting je pun boleh, tak ada masalah. Tengok yang mana penting-penting, tak semestinya tengok daripada awal kan. Tengok yang penting-penting, scroll lah. Saya jadi macam tu, saya jadi open, tengok video saya, scroll mana-mana, depan ke belakang dulu ke, tengok apa, tak apa, kita open. Bila-bila nak tengok, hari ni nak tengok 5 minit, esok 5 minit pun boleh, tak ada masalah. Nak subscribe boleh, tak subscribe tak apa, nak like boleh, tak like tak apa, nak share boleh, tak share tak apa. Macam ayat berniaga tepi jalan tu. Kan? Bismillah, saya tengah nak minum, bismillah, air kelapa dengar saya minum gluk. Aduh. Anak saya kata kalau bunyi macam tu dipanggil ASMR. ASMR. Sikit lagi. Kita tengok lagi 3%. Tak sabar saya nak tengok ni. Drone fly. Kan sometimes boleh jadi orang kata apa? Jadi satu hobi, yang keduanya boleh jadi satu trademark kepada kita yang lelaki ni lah. Macam orang perempuan dia suka shopping, beli beg tangan, beli kasut semua, apa-apalah kan, alat-alat dia orang lah kan, perfume ke apa. Macam lelaki boleh lah kan jadikan drone sebagai ni,
collection kan, boleh lah. Drone dah selain pada barang-barang sukan lah kan, macam beli boot bola apa semua, okey juga. Tapi drone pun boleh lah jadi orang kata apa, macam orang perempuan lah, beli beg tangan apa semua kan, brand apa, Furla lah, Brown Buffalo lah kan. Macam kita lelaki DJI, Autel, ni apa ni, Hula, mungkin lah kan. GT3, okay, boleh lah. Dan apa, 30% lagi. Cakap tiba-tiba dah jalan dia punya apps. Lagi 1%. Ada apa, drone ni pun boleh buat sewa kalau apa Roger lah, kalau nak buat sewa drone boleh lah Roger saya. Tapi edit gambar saya tak buat lah. Saya bagi raw lah kan. Kalau video gambar, kalau nak saya bagi raw, lepas tu edit lah. Edit, saya bukan kata boleh edit, tapi takut saya tak ada masa. Saya bagi raw, dapat je terus bagi raw, siap-siap. Cepat pun cepat kan, dapat tengok raw. So apa, okay, dah download Hula APK ni. Tengok macam mana. Sekejap, dia ada apa, setting dekat handphone Samsung ni. Kat mana kita kena klik ni? Oh, kita nak klik apa sebenarnya? Saya pun tak tahu juga ni. Cuba ni. Okay. Sekejap, tengok setting dia. Setting. Okay, dia tengok install, okay. Hula, tengok mungkin gambar drone Hula ni memang gambar drone budak-budak lah. Shock lah. App install open, okay. Tengok macam mana dia open tu. Okay, login verification, dia keluar macam ni. Lepas kita dah install tu, dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Okay. Enter your email.
Okay, masuk password. Saya tengah set password set password. Okey. Lepas tu masih lagi tengah set saya pun tak faham. Macam mana ni? Okay. Tengah setting. Kejap. Apa saya tengah buat dulu. Sekejap lagi saya tunjuk balik Okey. Kita sambung. Dah dapat dah connection. Okey, bila connection dapat dia akan jadi macam ni. Connection dah dapat dah ni. Connection dah dapat. Okey, so kita boleh try untuk take off lah dia dah stable lah tu. Keluar lampu hijau tu kan, dia dah stable. Okey, so rasanya bila dah stable macam ni, kita dah boleh take off. Tak apa, kita take off kemudian selepas ini. Kita dah dapatkan video-video daripada apa ni, Hula ni, baru kita share semula ke dalam ni lah, ke dalam channel ni lah, ke dalam channel saya. So saya rasa sampai dekat sini saja video unboxing daripada awal tadi. Kita buka. Actually anak saya lah yang buka kan. Dia semangat dekat sebab dia tengok dekat drone dia lah kan. Dia semangat sehingga kepada connection ni lah. Dah dapat connection. Jadi hampir sejam juga video ni. Itu saja video unboxing untuk drone. Sorry, sesama sikit tiba-tiba sesama untuk drone Hula bukan okay, ni bukan GT3 kita drone Hula. Okay, sekian video untuk video unboxing untuk Hula. Video untuk hasil video daripada Hula tu nanti kita akan share kemudian lah, ataupun kita akan ambil video macam mana Hula ni terbang, nanti kita akan share kemudian. Okay, so saya rasa dah tak ada apa lagi dah untuk video unboxing ni. Kita berjumpa untuk next video berkenaan dengan drone Hula education ni. Menarik juga tengok macam mana Hula ni berfungsi. Menarik juga nak tahu hasil dia macam mana dia berfungsi. Seronok juga kalau dapat tengok. Biasanya kita brand-brand DJI apa semua kan, ni brand Hula pula, dan special untuk education. Okay, untuk murid-murid belajar. Okay, so tak ada apa. Okay, cukup setakat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jumpa next video. Okay, saya letak balik. Saya letak balik ni. GT3 ni. GT3 ni pun hebat juga ni. Nanti kita ambil juga video lah GT3 ni. Walaupun dia drone apa? Drone wifi. Sama lah. Gula pun drone wifi juga. Okay. Terima kasih. Kita jumpa next. Okay, bye-bye.